Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Cikgu Marwan. Saya ingin mulakan rutin pemeriksaan kenderaan. Cukai jalan akan tamat tempoh pada 3 Ogos 2026. Cermin hadapan tidak pecah. Getah pengelap cermin kedua-duanya tidak koyak. Bonet hadapan tidak kemik. Lampu hadapan dan lampu isyarat kiri dan kanan tidak pecah. Bumper tidak longgar. Nombor pendaftaran cukup dan jelas. Bateri sel basah. Air bateri mencukupi. Air tangki simpanan radiator mencukupi. Air radiator mencukupi. Hos tidak bocor. Minyak brek mencukupi. Minyak enjin. Minyak enjin mencukupi. Tali sawat tidak kendur. Dan air pengelap cermin mencukupi. Tayar hadapan sebelah kanan, bunga masih tebal, tekanan angin mencukupi, fizikal tayar dalam keadaan baik. Cermin sisi dan lampu isyarat sebelah kanan tidak pecah. Kedua-dua cermin pintu sebelah kanan tidak pecah. Tayar belakang sebelah kanan, bunga masih tebal, tekanan angin mencukupi, fizikal tayar dalam keadaan baik. Lampu brek ketiga dan cermin belakang tidak pecah. Boot tidak kemik. Keseluruhan lampu belakang kiri dan kanan tidak pecah. Bumper tidak longgar. Nombor pendaftaran cukup dan jelas. Tools mencukupi. Alat keselamatan ada. Tayar simpanan, bunga masih tebal, tekanan angin mencukupi, fizikal tayar dalam keadaan baik. Tayar belakang sebelah kiri, bunga masih tebal, tekanan angin mencukupi, fizikal tayar dalam keadaan yang baik. Kedua-dua cermin pintu sebelah kiri tidak pecah. Cermin sisi dan lampu isyarat sebelah kiri tidak pecah. Tayar hadapan sebelah kiri, bunga masih tebal, tekanan angin mencukupi dan fizikal tayar dalam keadaan baik. Sekian, terima kasih.